Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke segmen kedua dalam Kembara Sembang Cerita Kompang. Ya, Okey. kita masih lagi dengan Cik Mokhtar kita dalam Betul, segmen kedua. segmen Kita nak teruskan soalan-soalan cepu cemas kita ni. Dengan Cik Mokhtar. Nampak dia dah mula macam okey, Dia dah steady dah. Awal-awal dia tadi macam sebenarnya dia takut ke kita takut? Saya takut. Okey, Cik Mokhtar, kita sambung balik soalan-soalan kita. Kita nak tahulah jenis-jenis alat untuk nak buat kompang tu. Macam kalau kita nak buat motor tu, kita ada screwdriver, kita ada spanner, kan? Kalau buat kompang macam mana pula? Okey, untuk buat alat-alat untuk masihkan buat kompang ni, banyaklah kena alatan daripada mesin-mesin lah. Okey, yang pertamanya permulaannya kita gunakan mesin pemotong daripada 4 segi kayu tadi. Okey. Kita akan gunakan mesin pertama pemotong meja. Panggil nama dia pemotong ni lah. Pemotong meja. Nanti dia akan potong daripada kotak tu ke arah bulatan. Itu mesin pertama lah. Mesin yang kedua tu yang berat tu, maksudnya mesin yang kedua tu mesin lari. Melari. Untuk melari ni ibarat mengukir lah. Itu yang mesin yang paling penting adalah mesin melari pemotong. Mesin pemotong yang pertama, kedua mesin melari. Itu yang untuk masukkan balu kompang kita gunakan mesin melari. Untuk ukiran-ukiran bentuk macam ni, dipanggil proses melari kompang lah. Okey, yang ketiga tu alatan-alatan kecil-kecilan lah. Yang tadi alatan yang besar, yang alatan kecilan ni untuk proses pemasangan kulit ni pada balut kompang. Kita guna alatan menganggit lah. Kita menggunakan besi dengan pengapit G. Menganggit untuk proses yang anggit tu proses kulit dipasang pada balut kompang lah. Itu kita panggil anggit. Itu alatannya kita guna pengapit G dengan alas besi je lah, dengan lingkaran besi. Itu biasa punya alatan kecil-kecilan lah. Okey, yang keempatnya kita dah siap ni proses memutih. Kita perlukan grinder. Mesin grinder lah, mesin grinder untuk putihkan, untuk gosok. Itu mesin yang kecil-kecil lah. Itu untuk putihkan apa? Kulit lah. Tadi kan untuk putihkan gosok ni, mesin grinder je yang kecil. Lepas tu alatan lain seperti pemukul, paku lah. Itu je yang kecil-kecil. Lepas tu beras untuk untuk berus, kasih kilat lah, untuk cat dia. Untuk cat dia. Tu alatannya yang itu saja yang untuk masukkan kompang lah. Okey. Saya tertarik dengan paku tadi tu. Ada beza tak paku yang dipaku rapat-rapat dengan jarak-jarak tu? Ada beza tak? Dari segi bunyi? Untuk bunyi tak ada gangguan. Cuma dari segi cantik tu, jarang-jarangnya tak lawa lah kan. Tak cantik. Biasa pelanggan permintaan dia suruh rapat. Nampak lagi kemas lah. Nampak penuh lah. Dia nampak penuh lah macam ni kan. Nampak penuh. Kalau jarak nampak macam ni kan, boleh rapatkan lagi. Kalau ni lah ikut pada permintaan pelanggan juga. Kalau dia nak rapat, kita cuba rapatkan lagi. Kalau nak jarang, kita cuba jarangkan lagi. Tapi standard macam ni lah. Ni kalau macam ni kita panggil rapat lah ni. Rapat. Ada yang lagi rapat? Boleh rapat lagi. Tapi biasa pelanggan yang request lah. Kalau nak rapat macam mana, kita cuba lah. Kalau dia request tu, dia harga sama ke? Sama je. Sama je. Semua rapat sikit je. Tapi itulah yang kita guna ni, paku yang kuning lah. Paku yang tebalan pun paku yang berkualiti lah kalau di bengkel kami. Dia paku dia punya panjang dia berapa inci? 2 inci? 3 inci? Kalau paku ni dalam sekitar 1 cm je. Cuma yang kualiti kuning ni, yang ketebalan dia punya atas ni, yang kebiasaan kalau tu dalam 0.3 mm, yang ni 1 mm. Memang tebal lah. Ketahanan ni lama lah kalau disimpan. Okey, Cik Mokhtar, berbalik kepada mesin tadi, saya sebenarnya tertarik dengan cerita pasal mesin tu. Dekat mana nak dapatkan mesin-mesin tu? Okey, kalau mesin ni banyak saya buat sendiri. Sebab benda ni benda seni. Proses melari, kita design sendiri. Kita nak ikut, sebab kita asalnya untuk mesin melari. Itu untuk melari ni macam mengukir lah. Tapi sebab kita nak gunakan pelbagai mesin yang sedia ada,
2 sudut je. Tapi kita kalau buat kompang ni 3 sudut. Kena berada di 3 tempat position. Dah kami terpaksa design sendiri lah. Mesin sekarang semua kita buat sendiri. Mesin menarik lah. Kalau mesin lain tu tool-toolnya biasalah macam biasa boleh beli di kedai. Mesin pemotong itu di kedai boleh, tapi untuk mesin menarik kita kena design sendiri. Bermaksud kiri, Kanan, kanan, depan. atas. Betul lah. Atas ada. Atas lah, ibarat macam tu. Mana ada 3 sudut. Kalau view atas tu, kiri, kanan, depan. Kita sini, sini. Ya. Depan ni kita nak menarik, sini. Dalam. Mana ada 3 position. Itu kalau mesin. 3 position bermaksud satu mesin. Satu mesin tu kita kena berdiri tu 3 tempat. Okey. Kalau yang di market, kita berada di depan je. Depan Depan dengan depan kau boleh belakang kan. Depan ni depan dengan belakang. sini. Tepi tak ada. Itu uniknya mesin menarik kompang ni, kita design kan terpaksa ada depan. Ruang depan tu kena ada. Yang tambahan tu beli mesin asing. Memang kita design sendiri terpaksa. Yang sedia ada tak boleh guna di market. Untuk mesin menarik je lah yang design sendiri. Ada berapa banyak mesin kat bengkel ni? Kalau ni yang saya buat 2 biji je. 2 biji. Okey. Ni saya nak tanya Cik Mota, untuk kain yang baldu warna merah ni, baldu kita panggil Ya betul, kain. Ni macam mana ni? Ada memang kena warna merah ke atau Permintaannya biasa yang kita jual tu sebab warna merah tu memang sejak lagi dulu. Warna merah sebab lambang keberanian kan. Trademarknya. Trademark dia. Tapi kalau permintaan pelanggan nak warna lain pun kami ikut je. Ada juga. Ada nak warna negeri ke. Untuk penonton kat luar sana, kalau nak beli kompang dengan Cik Mota, boleh request yang boleh. ni color, macam-macam color. Betul? Ya betul. Macam-macam color ada. Kalau tak nak warna merah, tak ada masalah. Nak warna hijau Pun boleh. pun boleh. Ada warna hijau? Ada. Ada. Ada dah macam pensel warna dah Ikut lambang negeri pun boleh. Warna bendera negeri. Mana boleh color-color lain-lain? Warna merah tapi atas bawah lah. Kalau kata Johor merah biru. Ya betul, boleh Ada buat. juga orang buat. Ada. Itu yang specialnya. Kalau korang beli kompang dekat Cik Mota ni, korang boleh request. Boleh request color. Kulit boleh? Kulit memang itulah. Boleh warna putih je lah. Warna putih je lah. Tadi ada mesin dia tu kan. Putih kan dia. Kita dah putihkan. Untuk ni balok cat? Biasa request warna asli lah ni. Warna asli ni warna kayu. Warna kayu. Cuma kita clearkan dia nampak berkilat. Tapi kadang-kadang pelanggan nak suruh cat. Kita spraykan juga. Masih ada bau lagi bau kambing. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya. Lain ni. Ni orang punya. Okey Cik Mota, katalah satu-satu kumpulan tu kompang dia grup dia orang ni, dia ada logo. Jadi kalau kata dia beli kompang, dia nak buat logo sekali boleh ke? Untuk penyediaan logo tu kami tak buat lah, tapi kami recommend pada kedai cop baju. Memang saya yang ada buat, tapi bukan saya buat lah. Ada rakan lain yang buat lah. Yang buat sebab kedai baju. Cop kompang ni biasa yang cop baju tu cop di kompang. Itu yang saya recommend je lah. Sebab pembincangan warna logo tu di kedai baju lah. Itu yang kami kami hanya membantu lah. Membantu. Tadi sebut pasal mesin pemutih tu. Kalau kata kompang yang dah sedia ada, kita nak hilangkan logo tu boleh ke pakai mesin tu? Boleh. Biasa konsep kertas pasir tu lah, mesin grinder tu kan. Grinder tu. Kalau apa macam kalau ada kotor ke ataupun ada logo pada kulit tu, kita guna grinder lah untuk bersihkan. Tak rosak Tak. Tapi kena guna kertas pasir yang halus lah pada grinder tu. Kan kita banyak dia punya grade kan. Guna yang paling halus. Yang paling halus. Yang paling halus tu berapa? Biasa kalau kat sini kita guna dalam sisi dalam 500. Atas lagi 700 memang halus kan. 1000 baru kita tampalkan baru halus lah. Nak hilangkan. Betul. Cik Mota, kalau macam contohlah kan, ada kompang lama orang ada kan yang dah ada kompang, dia punya kulit kan biasa dia kuning. Dia nak putihkan pun sama, cara yang sama. Cara yang sama. Boleh hantar ke sini. Boleh kita tolong gosokkan pun boleh, atau nak gosok sendiri pun boleh. Ambil kertas pasir halus, boleh putihkan. Tapi berhati-hati di atas kayu ni, kena hati-hatilah, jangan kuat sangat. Takut dia akan, kalau dia limpis dia akan koyak lah. Cuma yang pastikan guna kertas pasir halus. Yang kat sini jangan bagi tekanan. Yang kat sini boleh lah. Itu cara teknik lah kalau nak cara menggosok tu.
Tu perlu pakai mesin ke pakai tangan? Kalau seloknya tengok pada, kalau tebal lagi kulit tu boleh pakai mesin. Tapi kalau dah lama dah nipis, kan kulit tu kan kita dapat kompang tu ada kulit nipis, ada kulit tebal. Kalau kulit nipis, pakai tangan dulu, pakai tangan saja. Pakai tangan sajalah. Kalau kulit tu rasa kan tebal ni, kita boleh guna mesin. So kepada kumpulan-kumpulan kompang dekat luar sana, kalau kompangnya tu dah rasa macam dah bercapuk, dah kuning, dah gelap, kalau nak datang sini cerahkan pun boleh. Ada charge ke macam mana bayaran? Kalau untuk pelanggan kami, kompang kami free je. Untuk pelanggan setia kita bagi free of charge. Free of charge. Kita tolong putihkan balik. Maksudnya servis servis kompang free of charge. Kita putihkan dia. Putih Jangan cat jangan cat. Tadi ada cerita pasal kayu tadi kan? Kayu api. Bukan. Kayu nak buat kompang. Ni kan. Cik Mota tadi ada sebut selain daripada kayu alban, ada kayu-kayu lain. Kenapa kayu lain tu tak diguna pakai, tak dijadikan bahan utama? Kenapa sebab apa tu? Kalau ikut pada pengalaman dan sifat-sifat kayu yang kami belajar lah kan. Sebab lagi dulu, sebab kayu Araban ni kayu yang terbaik. Di mana dia punya sifatnya keras dan ringan. Bila keras tu, bila kita bunyi kompang tu, dia akan lantunkan bunyi di dalam ni lah. Bila gunakan kayu lebat. Contoh kalau saya guna kayu getah lah buat ni kan. Nanti kalau kita yang pertamanya, dia akan lantunan bunyi pun dia akan ganggu juga sebab dia akan nyerap. Dia buat macam telur tu kan, kita boleh serap bunyi kan. Dia tak lantun. Kalau kenapa kayu ni digunakan, dia boleh lantunkan bunyi di dalam ni. So itu yang faktor kenapa kayu lepas. Lepas tu dia keras, dia kuat. Kita bagi tekanan kulit ni ke atas ni, dia akan crack di sini kebiasaan. Tapi kalau guna kayu yang kurang bagus, kayu sena, kayu tembaga, kayu getah, dia akan crack. Sebab kita tekan kat sini akan masalah. Dia retak kayu. Dia akan retak. Tapi kayu Araban, alhamdulillah lah, memang kuat lah. Itu yang bagusnya kayu leban ni. Boleh tahan berapa lama tu? Ini memang seumur hidup. Berapa puluh tahun boleh tahan. Warrantinya lama. Cuma kalau pecahnya kita di sini masalah tu. Kita dah paku kat sini. Kalau rosak paku lagi, itu yang tak tahan lah. Tapi kalau kulitnya kita jaga lama, kayu lagi lama lah. Maksudnya kalau rosak tu hanya luaran sajalah. Luaran je. Kalau kita risau yang dekat sini dipaku, maknanya kita tak boleh guna lagi lah. Akan datang kalau mungkin 2-3 kali boleh tukar kulit yang boleh guna. Kalau yang dah dipaku banyak kali tu, nanti dia dah berlubang. Banyak. Tu yang ni. Tapi kayu ni boleh tahan lama. Tu sifatnya tu. Kayu leban lah. Kayu-kayu lain memang ada banyak masalah. Tapi kalau macam nak tukar kulit apa, memang ada buat lah kat sini. Ada buat juga. Contoh kalau kulit tu rosak, kita cuma caskan harga kulit lah. Untuk tukar kulitnya, kayu balu, guna balu lama. Cuma pastikan yang lubang tu kurang lah. Masih sihat, dia punya cantik, dia punya kuat. Jangan. Maksudnya bila katalah customer datang, Cik Mota buat inspection dululah. Ya betul. Pastikan saya nak tengok dulu kayu ni retak ke tidak dan berlubang ni dah banyak belum. Kalau baru start 1-2 kali boleh kami buat lah. Nanti efek pada bunyi je nanti. Kalau banyak lubang nak dapatkan bunyi tu susah. Untuk harga repair kompang dengan kompang baru, ada beza ke atau sama je? Ada. Maksudnya kalau kompang baru tu, kalau yang untuk saiz 13 inci 85, kalau tukar kulit sekitar RM60. Jadi jimat juga untuk kumpulan-kumpulan kompang kat luar sana, kalau nak repair kompang boleh datang terus jumpa dengan Cik Mota. Berapa lama anggaran nak siap tu? Kalau proses buatannya dah sekitar 2-3 hari. Tapi kalau masa hantar tu kami banyak tempahan, terpaksa ikut turn lah. Ikut turn. Sabar tunggu. Kalau ni lah banyak tempahan, tak boleh nak cepat. Tapi kalau tak ada tempahan, 2 hari siap. 2-3 hari lah. 3 hari siap. Kalau tak dengar tadi 400 biji tengah tunggu. Bulan depan ada. Itulah. Tadi kita dah tanya peralatan kompang. Peralatan membuat jidur pula. Sama ke?
Kalau perawatan banyak jido ni, kita banyak guna pada mesin tangan saja. Guna trenso, mesin pemotong macam trenso tu lah kan. Dengan grinder untuk licin je. Dua je? Dua, lepas tu untuk proses-proses bersih ni kita guna welding je lah. Itu kalau untuk proses untuk buat jido lah. Mana semudah, kalau susah kompang. Yang untuk buat jido ni agak senang lah. Cuma proses nak buatkan kayu ni di hutan tu yang susah tu. Pernah tak customer request untuk buat ukiran pada jido? Buat masa ni kami tak buat lagi, ada tapi kami tak buat lah ukiran-ukiran tu. Kami gunakan asli macam ni, bulatan. Macam color-color cat kompang, cat jido ni boleh request ke atau memang boleh. Khas kat sini color macam ni je? Boleh. Kalau kami memang original, tapi kalau pelanggan nak air tu nak suruh warna merah, kita spraykan merah lah. Kita catkan je lah. Kita catkan warna lain lah. Cat merah, cat biru boleh? Ya, betul lah. Memang ada nak sebelah merah, saya ikut je lah, tapi gunakan tambahan sikit cas lah untuk beli cat. Biasa dia orang buat murah je. Kalau cat dia bawa sendiri pun kami tolong catkan je. Yang ni pun kami cat juga ni, tapi cat clear lah, putih, cantik. Dah macam apa tu, tile punya ni. Kilat ni kilat. Dia punya finishing dia cantik Apa yang saya boleh cakap, apa yang saya nampak depan mata saya, finishing dia sangat-sangat cantik. Kita tengok pun ni rasa malam ni bawa balik ni. Bawa balik. Tuan producer dah tengok je lirik tadi tu. Untuk kompang ni, okey. Masa terbaik untuk kita mula nak buat dia. Adakah waktu musim-musim hujan ke, musim-musim panas ke? Okey, sebenarnya yang terbaik pada pendapat saya yang pengalaman dah 30 tahun buat ni, masa keadaan sejuk. Maksudnya bukan, sebenarnya dah tadi kan prosesnya dah dijemur, dah kering. Dia sifat kulit kambing ni, dia akan sejuk, dia akan kecil, dia kuncup. Mengecut. Kalau panas dia akan mengembang. Okey, secara logiknya kita nak pasang proses melekat pada kayu waktu keadaan sejuk. Sebab tu kadang-kadang kalau tengah panas kita terpaksa spray air. Tu nak sejukkan keadaan. Sejukkan kulit tu. Kita nak proses masa buat tu mesti keadaan sejuk. Nanti bila dia kering, dia akan tegang lah proses tu. Masa keadaan kering, lepas tu masa panas dia akan tegang. Maksudnya tengah hari tak digalakkan lah untuk kalau sebab waktu tak digalakkan waktu panas. Tapi kita akan spray air untuk sejukkan kulit tu kita akan pasang pada balur kompang. Nanti bila panas dia akan tegang, maknanya pelanggan akan dapat keadaan panas nanti kan tegang. Keadaan sejuk dah dapat bunyi, keadaan panas lagi dapat. Memang kulit ada sifat macam tu. Kalau malam dia akan kuncup, dia sejuk. Tapi kalau kita buat keadaan sejuk, tak ada masalah lah untuk kan. Jadi senang cerita tak ada isu lah pekerjanya nak cuti ke apa ke, sebab setiap musim boleh. Musim sejuk pun masih boleh buat kompang, musim panas pun masih boleh buat kompang. Kita spraykan air. Cuma musim hujan je lah lagi bagus. Dan kalau pelanggan yang nak beli tu yang paling bagus waktu hujan, waktu time dia kecut. Kecut tu bagus lah. Bagus datang butik tu. Gitu rahsia lah. Kalau okey. Ini special dalam Kembara Sembang Cerita Kompang. Kita dapat satu tips yang orang lain belum tentu nak kongsi. Kalau nak beli kompang yang kualitinya terbaik, datang musim hujan. Selalunya bulan 12 atau waktu malam. Jadi waktu malam ni. Waktu malam datang. Waktu sejuk. Kiranya kita datang memang ngam lah malam ni. Mana bunyi dia dah maksimum ni lah kan. Kendur dia tu dah habis lah. Paling kendur tu bunyinya, kalau bunyi sedap makna dah habis. Kalau tengah hari dia akan kembang sikit kan. Itu rahsia lah kalau nak beli kompang. Itu rahsianya. Memang tak ada kongsi kat mana-mana lagi. Semua kat sini je ni. Tapi ada yang tahu dah, pelanggan yang tahu dia akan datang malam beli kompang. Kalau datang tengah hari ada masalah. Bukanlah maksudnya dia akan dah waktu tegang lah. Tapi setakat ni belum ada lagi pelanggan datang bawa bomba sirap, bomba ajar tu tak ada lah. Itu dalam proses buat. Dalam proses buat. Cik Mota, kita nak tanyalah, ada tak tips penjagaan kompang supaya kualiti dia ni boleh tahan lama lah, senang cerita.
Kita tak nak lah beli sekali pakainya 6 bulan. Ah. Kalau boleh kita nak beli sekali pakainya bertahun-tahun macam tu. Okey, banyak tip yang kena tahu ni. Untuk pembeli-pembeli kompang, pada saya yang pertama pastikan kulitnya putih di belakang. Putih di belakang ni menandakan kulit ni telah memeri, jadi pijak banyak kali. Ni kulit ni macam kan diceritakan boleh memeri, boleh kuncup, boleh kembang. Maknanya kalau dah diputih, maksudnya dia dah maksimum memberi lah. Dah ada minyak banyak kali. Itu yang pertama kali pastikan tengok dulu putihnya belakang ni. Tengok belakang. Dia kalau dia tengok di cahaya dia tembus, maknanya dia belum habis renggang lagi. Di situ dia akan kendur, dia akan cepat kendur. Okey, yang kedua, tip penjagaan dia, kalau boleh susunan dia tu, kalau kita nak letak kompang jangan letak macam ni. Kita akan letak macam ni. Kebebanan dia akan kendurkan kulit. Tadi penjagaan sebenarnya nak jaga kulit sebenarnya tadi kan. Kita beli tegang, takut dia kendur. Yang pertama masa beli tu tengok. Ni. Yang kedua, susun ni. Jangan susun macam ni. Kalau boleh susun macam ni. Maksudnya kulit bertemu kulit. Atau kalau susun ataupun kalau kita sandar-sandarkan macam ni lah keadaan ni, disandar-sandarkan ni lah. Ataupun kita gantung gantung-gantung kat dinding-dinding lah, keadaan macam ni. Itu yang kedua lah. Yang ketiga biasanya jangan kita kompang ni kena berada di suhu bilik 27. Kalau suhu bilik kan 27 kan. Maknanya kalau jaga tu letak kat suhu bilik, jangan letak kat tempat panas. Bila kat panas, kat luar rumah kita letakkan tu kan, panas dia kembang. Kan malam dia kuncup balik. Kembang tu kan letak kat luar itu yang rosak akan kulit tu akan turun naik, dia akan kendur. Dia sama macam simpan dalam kereta lah. Itu panas kan. Bila dalam kereta tanpa panas, dia akan maksimum. Nanti bila kita keluar malam dia sejuk. Itu yang malam nanti dia akan rosakkan kulit. Sebab tu jangan melebihi sangat lah. Kalau nak panas, pada kiraan saya tu dalam 30 lebih, bolehlah sekejap kan. Lepas tu, kalau sebab tu penyimpanan dekat suhu bilik. Kalau nak main tu jangan, kalau nak jagalah, tapi tadi kan bila dah memang kendur, itu dah memang kulitnya mana ada masalah lah. Kita pasti sedak je lah kalau ni. Itu tadi yang pertama tadi. Kalau pertama tu beli yang dah putih, biasa dia dah memberi habis. Dah maksimum dah tu. Dah maksimum. Kalau ada lagi nampak macam tembus cahaya, maknanya kulit tu belum masak lagi. Belum masak lagi. Dia akan kendur. Okey, kendur tak apalah, tak ada isu. Tapi kita kena sedak pakai watan ataupun wire lah. Kalau dah kendur lah. Itu kebiasaan macam tu lah. Okey, itu antara tips penjagaan kompang untuk kita jaga dia punya kualiti. Itu untuk kompang. Macam mana pula dengan jidul? Okey, kalau jidul ni dia ada skru, tapi tak sesusah macam macam kompang lah kan. Dia memang akan bunyi bass. Dia pastikan dia tak basahnya. Dua kompang dengan jidul ni jangan basah je. Jangan basah. Basah je itu. Jangan basah dengan jangan tanpa panas. Kalau ni kita kalau jidul tak, cuma jangan basah, lepas tu kita kunci je. Kalau ni kita kendur, kita kunci. Itu yang guna skru ni. Untuk tegangkan. Jadi maksudnya tu waktu main kita kunci. Selepas main kita longgarkan ke atau kita biar je? Kalau seleloknya, kalau nak jaga ni, pada saya lah longgarkan sikit. Kalau lepas main longgarkan sikit lah. Nanti nak main baru boleh. Sebab akan berlaku bila malam bunyi lain. Perasan tak? Bila malam dia kendur. Bila tengah hari bunyi lain kan. Sebab tu lagi satu, antara dua ni berlainan. Satu kendur, satu tegang. Maksudnya yelah, masa nak main tu kan. Masa nak main tu macam yang kumpulan-kumpulan lain kongsikan pada kita sebelum-sebelum ni, boleh tengok dekat kita punya video sebelum ni. Nak untuk setting jidul ni, sebelah kena tegang sikit, sebelah kena kendur. Jadi selepas main kendurkan semualah. Penjagaan kalau lepas tengah hari tu kan. Biasa tengah hari tu yang akan kena kendur kalau lepas main tu kan.
Macam mana pula kalau dia di luar, di tempat yang panas? Ada masalah tak? Itulah maksudnya dia akan tegang waktu panas tu kan. Tapi bila dah nak jaga kulit tu, dah lepas main buka lah sikit. Buka sikit. Untuk waktu panas je. Kalau waktu malam, kita tak perlu sebab dalam keadaan kulit tu kuncup. Tak perlu risau kan. Maksudnya Jido ni tak boleh dijemur? Atau macam mana? Kita main waktu panas. Cuma tadi nak menyimpan tu keadaan panas kan. Kalau tengah hari tu kalau nak simpan kena buka dulu sikit lah. Longgarkan sikit lah. Kalau nanti kulitnya nanti habis. Nanti seluruhnya akan habis kat sini. Saya yakin banyak kumpulan-kumpulan kumpang dekat luar sana, lepas diorang main Jido, masuk dalam kereta, balik rumah, masuk dalam store. Masuk terus. Diorang tak longgarkan. So ini satu tips penjagaan Jido daripada Encik Mokhtar. Kita boleh guna pakai untuk nak kekalkan dia punya kualiti bunyi dia. Tapi pada saya kalau malam tak perlu sebab malam keadaan kulit tu dah kendur. Dah kendur. Kulit memang ada sifat kendur dengan akan tegang. Dia panas dia akan memberi yang malam kesejuk dia kuncup. Okey. Jido ni dia kalau tak ada satu alat lagi dia tak bunyi. Apa alat dia ni? Kumpang. Kayu. Kita kalau nak pukul dia ni kita pakai kayu. So kayu Jido tu boleh pakai apa-apa kayu je ke atau macam mana? Okey. Dia kalau ni kena ada pemukul. Kalau kompang pemukul pakai tangan. Kalau dia dapat saya ada pemukulnya lah. Okey, kalau di sini kami punya production, kami guna batang paet. Tak kisahlah batang apa yang boleh lentur. Supaya masa memukul tu ada apa? Pantulan. Ada spring sikit. Kalau sebelum ni kami guna besi, kayu ke rotan, nanti dia akan sakitkan tangan. Sebab tu bila permintaan pelanggan dah bincang-bincang, kami guna yang fleksibel lah. Macam ni fleksibel. Bila kita ni, dia akan lantung, tangan tak kurang sikit dia punya vibration dia. Di depan pula ni, kami gunakan getah tayar motor. Tayar. Tiup tu. Itu dipotong-potong. Bukan tayar tu. Tiup tu. Itu yang kami gunakan lah dua ni. Yang kami gunakan untuk buat pemukul kompang. Jadi tiup tu habislah bengkel-bengkel motor yang ada kat depan. Yang buat lebihan-lebihan tu yang dia buang tu kita potong, gulung. Untuk ni lah, untuk lantunan. Kalau kita keras nanti rosakkan kulit. Kalau kita ni nak lembutkan masa memukul tu. Biasa gunakan tiup motor ni berapa biji? Satu biji motor ke dua biji motor? Biasa tiup ni dalam satu tiup boleh dapat dua. Satu tiup Satu tiup tu boleh dapat dua batang, dua pemukul. Yang kami guna lah. Yang mudah dia berbalut dengan hasil bunyi dia. Saya cuba angkat berat ni. Ringan lah. Ringan je. Untuk saiz pula macam mana Cik Mokhtar? Okey. Saiz paling kecil. Sebenarnya betul kompan dengan Jido ni dia ikut saiz kan. Kalau macam mula daripada Jido ni ada 3 saiz. Okey, kalau ni saiz 14, kebiasaan untuk sekolah rendah. Kebiasaan orang pembeli lah. Bila dah biasa orang beli, 30 tahun orang beli, kita dah tahu dah. Kalau sekolah rendah dia orang order saiz 14 inci. Ni 14 inci. Ada 14, ada 16 untuk remaja dan 18 untuk kampung-kampung orang dewasa. Itu kebiasaan macam tu lah. Dan biasa orang order kami dah macam dah black and white kan dia. 14 untuk sekolah rendah, 16 untuk remaja, 18 untuk kampung-kampung lah, taman untuk dewasa. Okey, maksudnya maksimum saiz 18 atau 18 yang kami buat lah, 18, 19. Tengok bantu pada pembekalan kayu lah. Kalau kami yang ada sekarang buat masa ni 18 yang paling besar. Apa beza Jido saiz yang 14 dengan 18? Apa beza dia tengok tu? Itulah kalau kita tengok vibration dia tu lagi besar, lagi bergema. Tapi kesesuaian pada umur yang bawa pula. Kalau umur budak sekolah rendah 12 inci. Tapi kalau orang tua-tua main 18 inci besar. Tapi bunyi dia kalau yang kecil ni dia kurang pergi jauh sikit. Tapi sebab dia budak-budak, boleh lah. Dia maksudnya dia sesuai dengan umur dia lah. Kalau orang tua kan besar, bunyi pun nak kena besar. Bunyi kompang, nak lawan bunyi kompang tu besar, itu kena guna 18. Bunyi dia lagi bergema.
Boleh dengar satu kampung. Ini budak sekolah tak boleh dengar. Macam budak sekolah, dia orang boleh tolak pakai troli. Ya, pakai troli semua. Troli semua ada supply juga. ada juga. Oh, ada juga. Okey, Betul. penonton, bukan kompang saja, bukan jidor saja, troli untuk jidor pun ada. Ada. Untuk bawa dia lah. Untuk bawa dia. Dia tak jalan sendiri kan. Kita kena tolak dia kan. Tolak dia. Sekejap. Ada satu alat lagi yang macam menarik lah dekat mata ni. Apa tu? Yang ini, yang petak-petak ni, yang kotak kaca ni, apa benda ni Cik Mata ni? Oh, itu nak buat macam, itu namanya 3D printer, nak buat apa, kompang-kompang kecil, kicin-kicin. Kicin. Itu yang 3D printer. Plastik, nak buat plastik yang kecil-kecil. Maksudnya ada kompang lagi kecil daripada ni lah. Kicin. Tapi kicin-kicin. Apa orang panggil apa? Cenderamata. Untuk buat kecil-kecil tu, kami guna mesin ni lah. Maksudnya Cik Mota ada supply jugalah cenderamata. Apa lagi? Kompang, jidor pun ada yang kecil-kecil. Ada juga. Lah. Ni je dua untuk proses. Nak guna mesin ni lah, mesin 3D printer. Jadi kalau kat luar sana ada jabatan kerajaan ke apa ke nak cari apa? Kitchen nak buat cenderamata boleh contact dengan Cik Mota Boleh tak kongsikan dengan penonton harga kompang, harga jidor, termasuk dengan yang kitchen tadi tu berapa harga? Kalau mana tahu penonton nak beli ke? Okey. Kalau harga di kompang Paris Matu ni paling murah lah, jangan risau dan berkualiti. Okey, untuk jidor dia terus claim paling murah. Dia terus claim paling murah. Tapi betul, paling murah. Saja yang murah ni saya suka. Okey, kalau jidor ni kalau 14 inci harganya dah 500. Kalau 16 inci 600. 18 inci yang paling besar baru 700. Baru 700. Ini semua baru. Semua baru dan murah, jangan risau. Okey, kalau kompang pula dia bermula daripada 6 inci tadi. Ni 6 inci. Ni RM25. Dia ada 7 inci. Ni 7 inci. Dia ada 8 inci. 25, 35, 8 inci, 40, 10 inci. Macam ni 10 inci baru 50. Terus pergi ke 12 inci untuk sekolah rendah, harga RM75. Kalau 13 inci RM85 dan yang paling besar baru RM95. Dan kalau kitchen tu kami tengok pada, kalau kitchen kita buat engrave apa semua tu bergantung, itu dalam sekitar RM3-4 lah. Tengok pada besar dia ni lah dia punya saiz dia tu. Tapi biasa RM3-5 untuk kitchen. Siap color apa semua finishing tu memang RM4 lah. Sekitar macam tu lah, RM3-5. Kalau harga ni saya dah tuliskan dalam website lah. Kalau boleh rujuk pada website saya www.kompang.com.my. Ada tak harga package? Contoh macam nak beli kompang, kalau sekali dengan kitchen ada harga special ke? Okey, biasanya kalau yang kompang ni yang saya untuk sekolah rendah tu saya dah setkan di website tu, kat flyer saya, satu jidor dengan 15 kompang ataupun 10 lah. Permulaan yang bajet yang pertama lah. Itu kalau tu dalam segi, kalau kompang tu 710 biji 750 campur dengan 500 ni 1250. Untuk permulaan package lah, untuk permulaan. Maksudnya starter pack. Mana-mana sekolah kalau nak tubuhkan pasukan kompang, so kita ada package betul kan, 10 biji kompang dan sebiji jidor. Starter pack. So harganya 1250. Itu macam mana, boleh ansuran ke ataupun kebiasaan tunai. Satu sangat murah lah. Okey. Ini bukan bank lah, ansur-ansur. Okey. Segmen 3. Okey, so kita akan sambung ke segmen ketiga selepas ni, Amir. Ya, betul. Sementara saya nak luluskan ni, kita ke segmen ketiga.